Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan kuliah kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membaca ummul kitab, surah Al-Fatihah, untuk kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, kepada sahabat-sahabat baginda, kepada guru-guru kita alim ulama, kepada ibu dan ayah kita, kaum keluarga kita, suami, isteri, anak-anak, kaum kerabat kita, muslimin dan muslimat sekalian, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat serta kasih sayang Allah, dapat lagi kita bersiaran pada minggu ini. Hari ini kita masuk pada minggu yang kedua untuk kita bincangkan tajuk yang seterusnya, insya-Allah. Ya, pada hari ini jika berkesempatan, insya-Allah kita akan bincangkan 3 tajuk penting, iaitu syarat wajib mengerjakan umrah, hukum mengerjakan umrah, dan kelebihan mengerjakan umrah. Ya, pada minggu ni, yang mana minggu sudah kita dah cerita berkenaan persiapan dan persediaan kita sebelum dan semasa kita mengerjakan ibadah umrah. Kemudian dalil, ya, iaitu kemudian kita cerita berkenaan dengan sejarah, ya, sejarah berkenaan haji dan umrah. Jadi pada hari ini kita nak tengok syarat-syarat untuk kita nak buat umrah ni. Nah, dia ada syarat dia. Kalau kita tak tahu syarat ni, macam mana kita nak buat? Nah, kita kena mengaji. Kadang-kadang ada orang dia nak pergi umrah di Mekah ni, nak pergi tak lama dah, tapi sampai seminggu lagi nak pergi, apa pun dia tak mengaji lagi. Dia tak belajar apa lagi langsung. Jadi telefon kat saya, kita kena mengaji kena pergi ikut orang, tak boleh buat apa. Kita nak pergi buat ibadat ni bukan boleh ikut orang, tak boleh. Kita kena tahu apa yang kita nak buat, dan supaya ibadat yang kita buat ni tak salah. Dan lebih-lebih lagi yang kita takut, kalau sekiranya kita buat tu tak lengkap, tak habis, ataupun kita buat salah tapi kita tak sedar, habis kot pun kita kata aku mana tahu. Betul tak? Alasan kita, aku mana tahu, saya tak tahu ustaz. Saya tak tahu, saya jahil. Kalau dah tahu jahil, mengaji. Betul tak? Mengaji. Kita kena belajar cara macam nak buat, insya-Allah. Saya nak janji lebih-lebih tu tak, tapi saya akan cerita yang paling mudah dan nak bagi tuan-tuan mudah faham cara macam mana nak buat. Mudah, lengkap dan insya-Allah boleh ingat. Ramai di kalangan jemaah yang mana pi, insya-Allah boleh buat. Kalau tak faham, insya-Allah boleh tanya, jangan takut. Okey. Kemudian kita tengok berkenaan dengan syarat-syarat dia. Kita nak buat apa pun semua ada syarat. Betul tak? Dalam hidup kita ni, kita nak buat kerja apa pun semua ada syarat dah. Ada kan? Kena ada syarat ni. Dan nak kereta kalau tak ada minyak,
Syarat nak naik kereta, minyak kadang-kadang tak ada minyak, kereta boleh jalan tak? Contohlah, tu syarat lah tu. Kita nak makan, bila nak makan nasi kena masak tak? Kena masak, syarat dia tu. Tu syarat dia lah tu. Kita nak masak nasi pun yang pertama dia ada berah, ada periuk, ada ayak, ada api, kan? Karan ke gas ke kot lah. Kalau tak ada satu, ayak tak ada satu, agak-agak boleh masak nasi tak? Tak boleh masak. Tu syarat dia tu. Saya bagi misalan sebab saya mengaji dulu, Tok Guru dulu dia belajar, dia ajar kami ni bahasa Kiah, dia tak cakap terus. Jadi kita fikir macam tu kan cara dia, baru kita mudah faham. Budak zaman lah ni, zaman orang panggil apa? Zaman apa? Beta, Gen Z, Gen apa ni, tak tahu lah nak abang. Dia kira dia nak tanya boleh kan tak boleh, tu je dia nak tahu. Dia tak mau dah, dia nak rongkel-rongkel, pusing-pusing dia tak mau dah. Sebab tu orang lah ni ilmu ada, tapi masalah lah ni adab pula tak ada. Jadi saya suka mengaji secara lama-lama. Lambat tak apa, tapi kita mudah faham, insya-Allah. Kalau tuan-tuan ikut kuliah saya ni 9 minggu ni saja, 9 minggu ni insya-Allah boleh pi dan boleh buat, insya-Allah. Ramai dah. Dah ramai dah, ribuan orang dah yang dapat manfaat ni, yang duk tengok secara langsung pun ada. Yang duk tengok ni dapat manfaat, yang duduk jejuh pun ada. Bukan kata dalam negara yang tu, sampai Bahrain, UAE, sampai Qatar pun ada, sampai yang paling jauh yang saya dapat Amerika pun ada, London pun ada. Dan mula-mula dia call, saya tak boleh nak angkat, takut nombor skema. Lepas tu dia WhatsApp. Dia kata, Ustaz, saya ni orang Malaysia, saya duduk kerja di London, saya nak pergi umrah, saya duduk tengok, duduk cari, saya dapat tengok kuliah Ustaz ni macam walaupun panjang tapi mudah faham. Lagipun saya ni orang utara juga, orang Pulau Pinang juga, jadi mudah faham lah. Saya cakap cara orang kampung cakap macam ni lah, mudah faham. Jadi dia ada persoalan, saya kerja di London ni, jadi saya bercuti nak pergi buat umrah. Dia tanya, boleh buat? Boleh buat, insya-Allah. Jadi sebab tu kita tengok dulu kalau kita tengok dulu orang panggil apa, kalau dah dalam TV ada lagi tak ada apa bimbingan haji dan umrah lah, tak ada kan? Tak ada dah. Bimbingan tu yang penting. Kita nak bimbingan tu. Kalau saya nak cari macam tu. Kalau saya nak pi umrah, saya akan cari, ataupun pi Mekah kan, saya akan cari orang yang macam ni. Tak apa, kita tahu pada diri kita, aku tak faham, aku tak ada ilmu. Hang ajak aku, hang lah bimbing aku, insya-Allah aku pun nak pi. Baru kita faham. Macam tu lah kita cari jenis macam tu. Supaya apa? Supaya ibadat yang kita buat, kita boleh rujuk. Ustaz, saya ada masalah. Dah lah tu juga di tanah suci Mekah, di situ juga kita terus buat. Kalau ada masalah. Kita nak macam tu. Okey, kita nak tengok mana? Kita nak tengok iaitu syarat kita nak pergi buat kerja umrah. Yang pertama sekali Islam. Alhamdulillah. Kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dilahirkan sebagai orang Islam. Syukur kepada Allah Ta'ala. Pernah ada dalam hidup kita hidup sampai hari ini, sampai saat ni, pernah ada angkat tangan, ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih kerana kau takdirkan aku hidup sebagai orang Islam, aku lahir sebagai orang Islam. Pernah? Jawab sendiri, pernah? Why? Cakap umtih pula. Kenapa? Kita syukur. Bayangkan kalau kita ni ditakdirkan, kita dilahirkan daripada orang yang bukan Islam, agak-agak kita ni nak jadi macam mana agak? Sebab tu ulama' lah, Tok Guru kita kita kena bersyukur setiap hari, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, Alhamdulillah, kerana aku ditakdirkan hidup sebagai orang Islam, dan kesudahan kita nanti pun minta kita mati dalam Islam. Kita tak tahu kesudahan kita tak tahu macam mana. Kita bersyukur kerana Allah tentukan, Allah takdirkan kita hidup sebagai orang Islam. Kita tengok dalam agama kita, apa juga ibadat yang kita nak buat, solat, zakat, haji, umrah, kan, semua melibatkan apa? Syarat dia Islam.
Kalau orang bukan Islam, dia duit banyak, dia baik, tak kata kat orang dia apa, banyak sedekah sekalipun, kalau dia nak pergi haji pergi Mekah, boleh tak? Tak boleh. Boleh tak kalau kata dia ni duit banyak, dia nak buat keluar zakat, boleh tak? Tak boleh. Kalau dia bukan orang Islam, boleh tak dia nak buat korban? Tak boleh. Itu syarat dia. Nah, kita kena faham. Okey. Yang kedua, baligh. Apa maksud baligh ni? Maksud baligh ni cukup umur. Ni syarat ni. Syarat ni saya nak tanya pada tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang letak syarat ni? Siapa letak syarat ni? Siapa yang letak hukum? Hukum ni siapa yang buat? Allah. Allah Ta'ala yang letak. Bukan kita yang buat. Saya ni terus sampai lah. Okay? Allah yang Rasul yang telah tetapkan. Allah yang telah tetapkan syarat dia. Anak kita umur 3 tahun 4 tahun wajib sembahyang tak? Tak wajib. Tak wajib sembahyang. Wajib puasa tak? Tak wajib puasa. Tak wajib. Ni sama juga kita tengok syarat nak pergi buat kerja haji, nak pergi buat kerja umrah, iaitu syarat yang kedua, baligh. Baligh ni cukup umur. Bila sampai masa, semua orang dah faham lah. Orang lelaki cara lelaki, perempuan cara perempuan. Kalau dia tak cukup umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dia wajib tak? Tak wajib. Tak wajib. Kalau sembahyang pun tak wajib, puasa pun tak wajib, takkan haji dengan umrah wajib? Tak wajib. Kita kena faham. Oh, lapi zaman dah ni. Oh, saya nak bawa juga ustaz ni. Bawa. Balik abad kau orang. Aku anakku mak dah tu pergi bawa umrah dah. Kita langgar tak perintah Allah ni? Syarat yang Allah letak langgar tak? Saya nak tanya, nak masuk universiti, sekurang-kurangnya kita kena ada apa? SPM. Anak-anak kita boleh dapat SPM, ataupun kita kata STPM. Contoh saya bagi, ni hak dunia ni, bukan hak red, ni hak dunia. Kena syarat kena ada SPM. Boleh tak umur 5 tahun masuk universiti? Cepat tak boleh. Dah nak pergi haji umrah boleh. Bagi tahu ustaz kata kat kami, dah sungguh memang trend macam tu. Memang macam tu. Jadi kita kena faham syarat dia, iaitu syarat dia itu apa? Baligh, cukup umur. Tak wajib bagi yang belum cukup umur, kanak-kanak tak wajib. Tu ustaz kalau kami bawa tak ada masalah. Saya tak halang nak bawa. Kita tak ada siapa nak jaga ustaz. Saya mak saya pun ayah saya tak ada dah, belah isteri saya pun anak dengan mak ayah pun tak ada dah, tak ada siapa nak tengok. Tak apalah, mudah-mudah bagus, pergi, tak ada masalah. Tapi dia tak wajib buat. Tu nak buat macam mana? Tak bawa lah dia. Boleh. Tapi jangan buat lah. Tu je lah. Baik, yang ketiga, sihat tubuh badan. Lalu ni orang pakat duk marah. Pakat duk marah kat tabung haji, kata, oh ni kami ni dah lama menabung lah apa semua tiba-tiba dengan keadaan syarat daripada syarat Arab Saudi menetapkan nak pergi ni kena sihat tubuh badan. Istita'ah tu maksudnya istita'ah. Tuan-tuan tengok haji dan umrah ni syarat dia sihat tubuh badan. Kalau tak mampu, tak payah pergi. Tak wajib. Mati pun tak kena seksa apa walaupun ada duit banyak. Tak sihat nak buat pergi macam mana? Jangan takut. Tapi kita kena mengaji ya juga. Mengaji tu wajib. Orang duk ingat nak belajar haji dengan umrah ni, bila nak pergi haji dengan umrah saja wajib pergi. Tak, belum tentu lagi. Kita yang nak main mengaji ni pun, kita boleh yakin tak kita nak pergi? Tak, kita yang main mengaji hari ni boleh yakin tak nak pergi esok ni? Boleh yakin tak? Jawab yang tu dulu. Tak boleh tentu boleh yakin. Tapi belajar wajib tak? Belajar wajib. Tu yang kita kena faham tu dulu. Saya nak ubah fikir orang. Oh ya kan, ingatkan macam tu, ingatkan nak pergi baru belajar. Ni kesilapan kita ni lah. Nak pergi baru kita nak belajar. Tuan-tuan, saya pergi ke Indonesia, pondok-pondok, pesantren. Saya selalu pergi belah Indonesia, saya pergi. Tuan-tuan, umur 5 tahun, 6 tahun dah belajar buat haji umrah dah. Apa panggil apa? Haji cilik je. Haji cilik, umrah cilik, pakai ihram sambil duduk tawaf ni. Kita Malaysia ni baru sangatlah nak pergi tiru mereka. Mereka dah buat lama dah.
Jadi kita umur 5 tahun 6 tahun dah belajar dah. Kita umur 50 60 baru nak belajar. Kesilapan kita. Sebab apa kita duk kata apa, nantilah. Selalunya dalam fikiran kita, minta maaf lah, saya tanyalah, dalam fikiran kita sebelum ni, kita beranggapan orang nak pergi haji, nak pergi Mekah ni, nak pergi buat umrah ni, yang kebiasaannya tunggu tua ataupun tunggu pencen, betul tak? Itu kan. Nanti tunggu pencen aku pergi, nanti tunggu tua, tak ada tunggu pencen, tak ada nak sampai pencen. Tak? Dia ibadat ni sebab tu bila kita faham balik bab ni, kita faham iaitu berkenaan cukup umur ni kita tak dah umur ni berapa. Kalau kita perempuan cara perempuan, lelaki cara lelaki, sampai masa bila cukup umur baliag ni, bila kata cukup umur baliag ni, maknanya kita dah tahu dah fardu ain. Fardu ain ni kita wajib kena tahu dah. Ni umur 40, 50, 60 sampai lah hari ni pun fardu ain mengaji tak habis lagi. Sungguh ambil air sembahyang pun tak betul lagi, mandi wajib pun tak betul lagi. Sungguh saya cakap benda ni benda betul. Kalau apa yang saya cakap tak betul, tetapi jangan tanya Tukar Khalid. Banyak tak lepas lagi. Saya sendiri tengok. Tu tanya petugas saya punya. Tengok di Mekah ni orang ambil air sembahyang, Allahu Akbar, macam ni ambil air sembahyang. Di Mekah. Tambah kita tengok di Malaysia, pergi duduk dekat Kuala Lumpur ambil air sembahyang hari Jumaat. Belum tanya lagi macam mana dia mandi wajib. Ni yang kadang-kadang kita takut. Baik, sihat tubuh badan, tak sihat tak perlu pergi. Lah haji nak pergi memang dia kontrol. Tuan-tuan tak percaya, tengok apa yang saya cakap ni lebih kurang 15 tahun dulu. Saya kata tengok haji satu hari nanti orang yang pakai tongkat, orang yang pakai kursi roda, orang yang ada masalah jantung, orang yang ada masalah kronik ni tak boleh pergi. Betul apa yang saya cakap ni memang betul lah. Saya cakap dulu 15 tahun dulu lah. Siapa yang pernah ikut kuliah saya yang lama-lama, tengok video saya yang lama-lama, apa yang saya cakap hari ni dah berlaku dah. Kalau tuan-tuan tak percaya, satu hari nanti umrah pun siapa yang ada masalah kronik dia akan buat macam ni. Jadi ambillah rebut peluang dalam masa yang kita boleh sekarang ni, pergilah. Baik, yang keempat apa dia? Berakal. Berakal tidak wajib bagi orang yang gila ataupun tidak waras. Orang yang sasar ataupun orang yang tidak, dan dia tak dapat nak urus diri dia sendiri, tak wajib. Ada kadang-kadang ada waris telefon, ustaz saya nak pergi, saya nak bawa anak saya. Okey, boleh, tak ada masalah. Tak ada. Tapi anak saya ni dia ada masalah lah daripada kecil sikit ustaz ni. Okey, ada masalah apa tu kau? Ni kalau ikut bahasa sains ni, bahasa doktor ni dia panggil Down syndrome apa? Kan? Baik. Down syndrome ni diri dia sendiri pun dia tak dapat nak urus, betul tak? Dia tak dapat nak uruskan diri dia sendiri. Kadang-kadang dia tak dapat nak kawalkan pada diri dia. Okey, saya tanya dia, kau dia sembahyang tak? Dia sembahyang macam dia. Kadang-kadang subuh 3, kadang-kadang tak sembahyang, kadang dohor sembahyang, kadang-kadang lagi Isya 2, kadang-kadang Maghrib 4, ikut suka dia. Kadang-kadang dia tak sembahyang. Baik, kalau macam tu dia wajib tak? Tak wajib. Atau saya kata nak bawa apa? Nak bawa juga dia kata nak pergi tengok Kaabah, nak pergi tengok Mekah. Saya kata nak bawa pergi boleh, jangan buat faham tak? Dah. Tapi jenis bila kita cakap pasal hukum, bantah tu yang masalah tu. Yang waris ni pun bantah. Dia kita cakap dia suka bantah. Saya kata apa? Bantahlah, bantah perintah Allah ni. Sini perintah Allah ni bantah, saya kata ni. Bukan bantah cakap dia ni. Saya kata masalah dia kalau dia ni jenis tak dapat nak urus diri, tapi kalau kita niat juga dia buat umrah, dia dalam ihram tak? Yang tu yang orang tak faham. Dia dalam ihram. Kita yang diri kita sendiri yang insya-Allah lah normal ni, yang sihat walafiat elok ni pun kadang-kadang terlupa, kadang-kadang tersilap. Takut kita duduk balik dalam ihram.
Nah ni yang kita takut, yang tidak diceritakan. Ramai yang duk cerita pi Mekah seronok, boleh buat umrah 2-3 kali, makan nasi Arab. Orang duk cerita yang seronok. Ada tak orang cerita benda yang tak seronok? Ada tak? Tak kan? Tak diceritakan. Ada tak diceritakan kalau kita tawaf tak cukup jadi apa-apa? Ada orang cerita tak? Kalau semayang tak cukup, kita semayang, kalau kita semayang lohor 4 pun, tiba-tiba kita buat 3, semayang tu sempurna elok tak? Tak cukup. Bila kita sedap balik, Allah Akbar, tadi aku buat 3 ya, ada yang semayang lagi, sambung balik. Ini tambah kita buat haji dan umrah. Kalau dah balik sini nak buat macam mana pula? Kalau semayang kita boleh buat di sini. Kalau haji dengan umrah nak pergi tawaf kat mana? Kena buat di sana? Di sana. Tak boleh kita tawaf di sini. Oh, hari tu aku tawaf tak cukup satu lah. Kita pergi tawaf Masjid Pedah seorang-seorang. Boleh tak? Perak Road mai lah dia pegang. Betul tak? Yang tu lah saya nak bagi faham yang tu dulu. Sikit-sikit. Buka minda tu. Bukan nak bagi takut. Okey? Baik, kemudian apa dia lagi? Tidak wajib bagi hamba sahaya. Zaman kita ni ada lagi sistem hamba, ada tak sistem hamba? Nah, wallahu a'lam. Kita tak ada, tapi kita tak tahu dunia luar lain. Ya, wallahu a'lam. Tapi kalau dari segi hukum, ada tulis tak segi hukum? Ada. Dari segi hukum ada. Sistem kalau jika sekiranya kita manalah tak tahu, dunia ni luas, berapa ratus buah negara kita pun tak tahu. Kan? Wallahu a'lam. Ada ke tak ada sistem buah ni, wallahu a'lam. Kita tak tahu lagi. Nah, dalam keadaan dunia moden ni kita menganggapkan mungkin dah tak ada. Nah, berkemungkinan ada, mungkin tak ada. Baik, jika sekiranya masih ada, kita satu orang hamba ni dia bekerja dengan kita nak pergi buat kerja haji, nak pergi buat kerja umrah, tapi kita bawa dia ni berkhidmat untuk kita. Hang tolong bawa barang-barang yang aku punya ni, hang tolong bawa. Dia khidmat macam gambar Piramdia kadam, faham tak? Ni macam tu lah kita bagi faham pun. Nah, baik, dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat melainkan izin daripada tuan dia. Okey, kata saya ni tuan dia, saya bawa dia. Dia kata ni jom ikut aku nak pergi buat umrah. Dia kata ni saya macam mana tuan? Baik, aku izinkan kamu buat umrah dengan aku. Macam tu baru boleh. Tapi kalau tuan dia tak izin, dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat. Dia tak wajib sebab dia ada orang yang menanggung dia. Di bawah jagaan dia. Baik, kemudian apa dia lagi? Antara syarat dia berkuasa, berkemampuan, iaitu berkuasa dengan diri sendiri, yakni ada perbelanjaan yang cukup untuk pergi dan balik. Ustaz, saya makcik ni nak pergi umrah. Okey, boleh, tak ada masalah. Pakej umrah apa? Pakej umrah kalau lah ni tak ada pun law ni, tuan-tuan. Dan lepas pada perang ni, baru sangat dalam 23 hari bulan April baru ni, seluruh syarikat airline di seluruh dunia menaikkan charge levy, surcharge, fuel charge minyak, tuan-tuan, 7 hingga 10%. Surcharge saja dan campur dengan harga tiket hampir 35 ke 45% harga tiket naik. Kalau tak pergi lah ni, bila lagi nak pergi? Kalau tuan-tuan tak percaya apa yang saya cakap ni, tuan-tuan pergilah tengok. Tak percaya tengok, mai ke depan pakej semua harga 10-15 ribu lah nanti. Memang mahal. Dengan dalam keadaan kita lah ni. Orang kita ustaz perang, kita kan lalu kawasan perang. Tak pergi kat dia. Kita tak lalu kawasan perang pun. Jangan takut tak lalu kawasan perang. Saya pun baru balik orang ni, tak lalu kawasan perang pun. Tak ada masalah. So, kalau lalu lepas tembak mati syahid dari dagul apa? Awak, kita semua hidup tak mau mati je. Semua tak mati je ni. Mati juga. Kan? Kan? Jemaah kita ada seorang meninggal semalam kan? Kemarin tu, seorang meninggal umur 65 tahun. Bagus tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan. No? Tengah duk itikaf nak semayang, tengah di itikaf nak semayang, meninggal tuan. Allahu akbar. No, Allah pilih dia, tapi dia tak dapat haji ya. Tengok kalau dia buat haji apa, kalau dia buat haji tamattu, kalau dia buat haji tamattu,
maksudnya dia baru buat umrah je lah. Dia tak niat haji lagi. Kalau dia buat niat haji ifrad, maksudnya dia berniat haji dah. Kalau dia berniat haji, dia dalam ihram, dia mati dalam ihram, insya-Allah dapat haji. Nah, baik. Kemudian apa dia lagi? Ada perbelanjaan. Kalau kita ni ada duit cukup-cukup yang kita nak pergi. Duit kita ada 8,000 ya. Kita pergi tanya ustaz, package berapa? 7,500. Oh, 7,500. Baik. Ustaz, makcik dah 8,000 ya. Ni kalau balik tak ada apa dah, ada 500 lagi. 500 abang nak pergi belanja, tak ada apa, tak wajib pergi. Tak wajib pergi. Tak wajib pergi. Jadi maknanya kita kena ada lebihan. Duit perbelanjaan yang lebih. Maksudnya contoh kita nak pergi, kita masih ada ahli keluarga di bawah tanggungan kita. Ni anak kita ataupun siapa-siapa yang kita tinggal, kita nak pergi sana tapi ada tanggungan kita. Lebihan tu kita kena. Jangan kita duk fikir pandai-pandai lah, apa dah besar dah, aku dah belah apa lama, pandai-pandai lah dah, aku nak pergi buat kerja umrah, apa nak makan ke tak makan tu banyak percaya. Boleh tak? Tak boleh. Ni ramai yang tak tahu bab-bab ni. Jadi makna kita pergi di sana pula, kita pun ada lebihan. Kadang-kadang kita tengok teringin juga, oh ada buah kurma, oh ada dah ni dah semua kita pun teringin. Nak beli ni, nak beli ni, gelang Mekah, inai tu biasalah yang tu semua. Kan? Lebihan pada perbelanjaan kita. Takkan kita nak minta kat orang, hang tolong belanja aku, tak boleh. Ibadat ni atas diri kita, nafsi-nafsi, kita tak boleh minta kat orang. Ada jemaah tanya, ustaz, saya ni bukanlah kata nak ni ustaz ni masalah saya nak, bukan kata nak mengadu, tapi nak bertanya pada ustaz dari segi hukum. Boleh tak dia kata seorang ibu dia minta dekat anak-anak dia, semua kami ni dia minta semua seorang-seorang dia nak pergi Mekah. Dia nak pergi Mekah ni kan kawan-kawan dia, tapi dia ni mak dia ni tak ada duit. Dia minta kat kami, pasal kami ni pun bukan ada duit sangat. Jenis mak ni duk mengaji, duk pergi masjid, pergi surau ni, jenis duk ada geng-geng mereka ni, geng-geng ada ustaz-ustazah mereka ni nak buat pergi umrah. Dia pun nak pergi juga, tapi tak ada duit. Duk pasal anak-anak ni bagi. Boleh tak? Saya tanya, dari segi hukum boleh tak minta-minta itu? Tak boleh. Sebab dia tak mampu. Dia pergi minta, tak boleh. Ni kita kena faham. Kalau kita dah tak mampu, tak wajib pergi, tak boleh minta. Ini kita kena faham. Ibadat ni ibadat nafsi-nafsi masing-masing. Dia tidak melibatkan mak kita, tidak melibatkan ayah kita, tidak melibatkan suami isteri, tak melibatkan. Tidak melibatkan. Contoh, kalau kata saya nak pergi, saya mampu untuk diri saya, isteri saya tak mampu, dia tak wajib pergi. Pergi untuk diri kita dulu. Kita sebagai mak, sebagai ayah, betul hang abang, hang pergi tak ajak ayah dengan mak pun, mak dengan ayah belah hang daripada kecil sampai besar, tak ajak ayah dengan mak pun pergi. Boleh kita kata begitu? Tak boleh, sebab ibadat ni dan masing-masing nafsi-nafsi kita sendiri yang buat. Kalau mak ayah kita tak mampu, tak wajib. Tapi belajar wajib. Belajar tu wajib. Kita pergi dengar ngaji, ajak mak ayah kita pergi. Walaupun mak ayah kita dia tak mampu, ajak pergi. Mak, jom ayah, jom kita pergi dengar. Ni orang dah ajak kuliah ngaji, nak pergi umrah ni, jom kita pergi dengar. Pergi buat apa aku kada duit, aku nak pergi. Kata kalau tiba-tiba ada orang sponsor, kata makcik ni saya nak sponsor makcik pergi umrah, tak kalang kabut baru nak main mengaji. Faham saya cakap? Sebab tu saya kata kena mengaji. Baik, saya nak tanya pada tuan-tuan dan perempuan, contoh saya beri contoh. Okey, Kajat Arab telefon, okey, petang ni saya sediakan satu kapal terbang, kemudian siapa yang main mengaji hari ni saya sponsor pergi umrah. Saya tanya nak pergi tak? Nak pergi. Tapi baru mengaji 2 kali nak pergi jam lah. Baru mengaji 2 kali macam mana nak pergi? Arab kata, telefon mai kat saya. Kata yang lepas ni semua mengaji baru 2 kali tak suap pergi. Tak, contohlah kalau kata ada orang sponsor, kan, orang telefon, ustaz saya sponsor semua yang mana main mengaji 40 orang ni semua saya sponsor. Syarat mereka dia main mengaji. Agak-agak penuh tak dia ni?
sanggup ambil cuti nak main mengaji. Pasal nak pergi Mekah free lah. Orang kita free dalam kepala otak ni memang macam tu lah. Nah, sebab tu saya pesan, mainlah mengaji. Ramai di kalangan jemaah saya, walaupun dia tak mampu tapi dia main mengaji. Dia kata, Ustaz, saya ni bukan kata saya tak ada duit lagi, tak cukup duit lagi. Ada jemaah saya, tapi saya main mengaji. Dia tanam dan niat dalam hati dia, main mengaji ni dan dapat ilmu. Urusan rezeki ni Allah Ta'ala bagi. Tapi Alhamdulillah, saya tiap-tiap tahun ada orang sponsor. Mai jumpa saya, Ustaz, saya nak keluarkan zakat saya nak sponsor. Ustaz cari siapa yang saya nak bawa. Saya tiap-tiap minggu dia ni, saya jumpa muka dia ni, mai tiap minggu saya sponsor lah. Kalau sebulan mai lah sekali, pakai doa. Lepas tu baik tanya kita, Ustaz, tak ada orang sponsor? Banyak cantik kan. Mai sekali nak suruh sponsor. Nah, mana boleh. Nah, baik. Kemudian apa lagi? Berkuasa dengan pertolongan orang lain. Maksudnya kita ada duit, kita mampu, tapi oleh kerana kita terhalang oleh masalah, kita sakit. Masalah kita diuji dengan sakit. Balik kerja kita accident, contohlah. Kaki kita dua-dua putus, tapi kita masih hidup, duduk atas kursi roda, badan pun sampai dah tak boleh nak urus, kita tak boleh urus, dapat duit banyak, dapat duit insurans sampai 200-300 ribu, kita nak pergi dah tak boleh nak urus diri kita dah, kita boleh upah orang. Setiap kali saya nak pergi umrah, ada, Ustaz, saya nak pergi umrah, tolong buat kat mak saya baru meninggal, boleh buat. Jadi syarat dia, kita boleh buat kepada orang yang sakit, yang tidak ada harapan sembuh. Kedua, bagi orang yang telah meninggal dunia, masa hayat dia mampu, tapi dia duduk tunggu kota haji, lelah meninggal, duit ada, kita boleh buat badal dekat dia. Ataupun bagi orang yang dia tidak ada apa-apa sakit, cuma orang kata dia uzur, dia tua sangat, umur dah 95, ada yang umur 100 tahun pun ada. Kita pergi jumpa, Tok dicek ni, siapa dia ni, mata pun tak nampak dah. Hang kau dia anak siapa tak tahu ni. Abang dia tu, cek main ni, nak abang ni nak pergi Mekah. Nak pergi Mekah, nak pergi buat umrah. Baguslah hampa, muda-muda boleh pergi umrah. Tok ni sampai macam ni, sampai hari ni tak dapat pergi, tengoklah, tak dapat nak urus diri macam ni lah, dapat macam mana. Kalau hang pergi, hang tolong buat dekat Tok, boleh tak? Boleh tak? Boleh kan? Sebab dengan syarat Tok kita tak pernah buat lagi. Sama juga macam mak kita pun, katakanlah mak kita sakit, terletak duduk atas katil, sakit, dia uji dengan sakit. Ataupun ayah kita sakit, dua-dua tak pernah pergi haji, dua-dua tak pernah pergi umrah. Kita sebagai anak, Alhamdulillah, kita kerja lama, 20 tahun kita kerja, tiba-tiba majikan kita sponsor kita pergi umrah. Kita pun bukan nak kata mampu sangat, tiba-tiba kita mendapat pekerja cemerlang, ditanya oleh majikan kita, hang kerja bagus, tahun ni aku nak bawa hang pergi umrah, contoh kata. Kita balik-balik habaq dekat mak dengan ayah kita, mak, Alhamdulillah, mak dengan ayah, Alhamdulillah, saya dapat tajaan daripada pihak syarikat, dapat pergi umrah, nak pergi 2 bulan lagi. Pihak syarikat kata kena pergi mengaji dulu. Bagus ya, bagus. Yang nak taja ni pun kadang-kadang kena cerdik juga, main taja. Kadang-kadang ada telefon, Ustaz nak pergi umrah bila? Saya kata saya nak pergi lambat sikit. Kami nak, ada tak dalam masa yang terdekat ni nak taja orang pergi umrah? Gila, dengan tak mengaji pun nak bawa orang pergi umrah. Faham saya cakap ni? Ada tak minggu depan, ada tak kami nak bagi duit ni, nak suruh pergi orang pergi Mekah? Siapa nak bagi pergi? Kalau saya tak mau pergi, tak boleh. Saya kata saya lambat lagi, habis siri saya ni 9 minggu baru pergi. Macam tu cara dia. Kita kena mengaji, persiapan. Kalau kata kita tak mengaji, kita tak masuk sekolah daripada tadika, darjah 1, sekolah rendah, sekolah menengah ni, terus ambil SPM, boleh tak? Pun tak boleh, pun tak kerti apa. Ni pula kita nak pergi buat kerja ibadat ni. Baik, kemudian apa dia lagi? Mempunyai tambang pergi dan balik, insya-Allah. Dan kita ambil full package lah. Bila ambil full package ni, tambang penuh lah. Maksudnya ada tambang pergi dan balik, apa makan, apa semua.
Macam tu nah. Dan ada nafkah yang cukup buat keluarga yang ditinggalkan semasa di tanah air. Kita tinggal. Okey, kita pergi, isteri kita tak pergi, ada anak-anak lagi 2-3 orang yang tengah duduk mengaji, yang duduk di asrama, kita nak kena spend duit, simpan duit bagi mereka makan, minum, ataupun kita apa-apa lagi yang kita bela kucing banyak pun kena juga dengan dapat main-main. Kita pergi Mekah tinggal kucing dalam sangkak ni mati macam tu, tak boleh, berdosa, haram. Kita bela lembu, kerbau apa semua kena ambil, kena ambil perhatian semua benda-benda macam ni. Kemudian apa dia lagi? Yang seterusnya, aman dalam perjalanan. InsyaAllah aman dalam perjalanan. Kita tak pergi tempat-tempat perang, InsyaAllah. Dan masa yang cukup untuk mengerjakan umrah, terutama bagi orang yang bekerja ataupun pelajar dan sebagainya. Lah ni alhamdulillah orang muda banyak pergi. Saya dah cakap dah dulu lebih kurang 10 tahun dulu, saya galakkan saya nak orang muda pergi. Saya nak banyak orang muda pergi. Atau kami ustaz yang tua-tua, yalah kebanyakan yang hak tua-tua ni, yang veteran-veteran ni memang nak pergi dah. Tapi kita nak yang muda-muda, sebab nikmat ibadat yang kita buat ni waktu kita muda. Saya cakap terang, waktu saya ni muda-muda dulu ni, saya cakap sehari boleh buat 2 kali umrah. Sehari 2 kali umrah saya buat. Pagi saya buat, malam saya buat. 2 kali boleh buat. Bukan kata nak bangga nak cerita Quran, tak. Masa tu orang kata tengah duk kuat lagi. Sebab bila kita buat tu kita rasa nikmat dia tu. Tapi bila kita dah kita dah berusia ni, dengan sakit pinggang, dengan sakit lutut, dengan sakit macam-macam penyakit lah, duk ada. Sakit tumit, jalan sikit sakit kebas, sakit berdiri lama tak boleh, macam-macam, betul tak? Masing-masing. Dia pun seronok lah. Seronok lah tengok apa boleh buat tawaf sunat banyak-banyak. Aku ni baru buat sekali je. Nak buat macam mana? Masa muda kita kalut kerja, kalut nak besarkan anak, kita kalut macam-macam. Kita nak cari duit, kita bukan orang senang. Kita faham masalah tu. Kita faham. Sebab kehidupan kita masing-masing tak sama. Kita tak boleh nak compare masalah kita dengan masalah orang. Setiap orang masalah hidup dia tak sama. Tapi sekurang-kurangnya alhamdulillah terbuka pintu hati dia, dan dia nak pergi buat umrah juga. Dia teringin juga, teringin juga nak pergi. Baik, masa yang cukup alhamdulillah lah ni. Kalau kata sibuk-sibuk pun ada orang buat 9 hari 7 malam, 10 hari, 11 hari dah, 12 hari pun dah. Yang terbaru ada orang buat 4 hari pun dah. 4 hari pun ada orang buat 4 hari 3 malam 4 hari 4 hari 2 malam pun. 4 hari ada orang buat umrah. Tapi dia pergi Mekah, dia tak pergi Madinah dah. Dia pergi, dia turun-turun, terus masuk Mekah, pergi buat umrah apa semua, kemudian dia balik. Dia nak lepaskan kerinduan dia sahaja. Tahu siapa dia tu? Saya, hak 4 hari tu saya. Tapi saya pergi Madinah, saya pergi. Walaupun 4 hari saya pergi. Kadang-kadang saya ada urusan, naik flight, turun sampai terus masuk Mekah, pergi buat umrah. Habis buat umrah hari ni, esok pagi terus pergi Madinah. Pergi Madinah, ziarah Nabi, terus balik. Boleh. Kalau nak buat boleh. Bukan tak boleh buat, boleh buat. Lepaskan kerinduan, boleh. Jadi benda ni atas diri kita saja. Seperti ustaz tu sat sangat, tak apa, sat pun tak apa. Jadi kesempatan itu ada pada kita. Daripada kita simpan duit banyak-banyak apa-apa semua, tak pi langsung, berlambak ada itu. Baik. Bagi jemaah yang berusia ataupun yang ada masalah kronik, dinasihatkan untuk buat pemeriksaan doktor sebelum tunaikan umrah. Dapatkan nasihat doktor dan lampirkan laporan perubatan ni. Kalau orang yang nak pergi sakit, orang ada masalah sakit ni pun bagi tahu, jangan tak bagi tahu kita. Jangan bagi tahu pada yang kita nabi. Kadang-kadang ada waris mai. Ustaz, saya nak bagi mak saya pergi umrah. Boleh. Tapi mak saya ni dia tak boleh nak jalan, dia pakai kursi roda. Pakai kursi roda. Kursi roda tak apa, boleh bawa. Tu mak nak pergi dengan siapa ni? Mak pergi dengan ustaz. Tu siapa nak bawa mak? Ustaz bawa. Dia suruh kita tengok mak dia. Betul tunggu, poles telinga lagi. Hang lah kena tengok mak sendiri.
Bawa mak pun tepi. Dia suruh kita tengok. Betul lah. Dulu tabung haji dia bawa lah, dia tak bawa lah. Betul tak haji? Lah ni, haji dia tak bawa lah. Dulu dia ada peneman dia, kalau mak kita nak pi kan, mak kita nak pi, dia cari anak awak dah, tak ada dah. Tak ada. Kita nak buat macam mana? Dah? Tuan-tuan tak percaya apa saya cakap, tahun depan tengoklah harga akan naik. Harga akan naik. Haji pun akan naik. Okey, baik. Bagi wanita pula perlu mendapat keizinan. Ni bagi wanita. Okey, mendapat izin ataupun ditemani wali suami ataupun mahram. Perbezaan mahram dan muhrim ni pun duk sebut tak betul-betul lagi. Mahram, apa maksud mahram? Golongan yang haram dikahwini bagi kita. Bagi perempuan. Siapa mahram bagi wanita, siapa dia? Mahram, siapa mahram? Kak, mahram pada kak? Pok kita bukan mahram. Kau boleh buat abang, pok tak sebut. Pok kita, mahram kita. Okey, suami mahram tak? Suami mahram tak? Hei, macam mana ni? Kita dah menikah lama dah, tapi tak tahu suami kita mahram ke tak? Suami mahram lah. Suami kita mahram, tapi mahram yang tidak yang tak kekal, dia kalau yang mahram yang selama-lamanya, siapa dia? Ayah kita, abang kita, anak kita, pak penakan kita yang belah. Kita tak boleh kahwin dengan mereka. Tu mahram. Muhrim apa dia muhrim? Ni duk sebut ni muhrim saya, ustaz. Tu tak dapat nak beza. Muhrim ni orang yang sedang dalam ihram. Kita pakai ihram tu, itu dah muhrim. Kadang-kadang Arab dia tanya, anta muhrim? Naam, ana muhrim. Dia dah. Aku dalam ihram maksudnya. Dalam ihram. Dan seorang wanita yang ingin mengerjakan umrah wajib minta izin kepada wali suami atau mahram. Siapa wali kita? Pak kita tak ada lah, kita ada abang. Ada abang kita pergi jumpa abang kita. Berkeli pula dengan abang. Nak pergi Mekah ni. Berkeli dah lama di mata tak cakap dengan abang. Pak kita meninggal dah. Pak kita tu wali kita. Okey, kita ni perempuan. Kita ada abang sulung kita. Tak cakap dengan dia lama dah. Kita nak pergi Mekah. Kita tak kahwin lagi. Okey, wajib tak kita kena pergi minta izin dekat wali kita? Wajib tak? Wajib. Kalau tak minta izin, berlambak duk pergi. Bismillah. Lambat siang ya, ketak kaki nak pergi dah, tak minta izin. Saya nak tanya ni, yang nak pergi ni suami isteri ni, minta izin nak dekat suami? Ni dia duduk tidur sebelah kita ni, laki kita, suami kita duduk sebelah ni, minta izin nak pergi dengan suami kita. Saya akan ajak. Sebab tu saya, tuan-tuan, penting tuan-tuan, kita buat ibadat ni, kita tak mau ikut hukum, kita buat ikut rasa sedap diri kita. Tak boleh. Ibadat tak boleh buat ikut sedap hati kita, tak boleh. Kita kena buat ikut hukum. Bila buat ikut hukum, baru sempurna. Sebab tu Allah turunkan ayat wa atimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Bila sebut kerana Allah ni, kena buat betul-betul, elok-elok. Sempurna ni elok-elok. Tak boleh buat ikut boleh ikut buat piah punya pasal kat orang, aku buat cara aku boleh tak? Tak boleh. Dia ada hukum dia, dia ada syarat dia. Macam tu. Baik. Bagi seorang wanita yang pergi mengerjakan umrah tanpa kehadiran wali suami dan mahram dengan syarat, jika bersuami hendaklah mendapat izin suami, dan bagi yang tiada suami hendaklah mendapatkan izin walinya. Siapa yang boleh jadi walinya? Siapa? Tak bercakap dengan abang dah 5 tahun dah, nak pergi Mekah ni, aku tak pergi berdosa, tak pergi jumpa berdosa. Jangan buat main, berdosa. Umrah sah tapi berdosa, tak minta izin. Jangan buat main. Tu nak buat je nak.
Kena pergi jumpa juga ah. Abang cik nak pergi jumpa abang nak pergi Mekah. Oh, hang nak pergi Mekah bukan nak pergi jumpa aku. Kalau hang tak pergi Mekah, taubat hang tak pergi jumpa aku. Betul tak? Ha. Diorang pergi jumpa dah, ni pun besar rahmat dah. Baik pilah, buanglah ego kita tu, janganlah duk gaduh, sudahlah. Sudah. Tak apalah abang nak kata apa kat cik, kata apilah. Katalah. Kita mengaku. Kita salah ke tak apalah, cik mengakulah yang sudah-sudah. Kalau cik ada silap, cik minta maaf lah. Minta maaf lah, cik pun nak pergi minta izin lah. Lama-lama dia pun fikir nak pergi Mekah ni kot. Pergilah, tak apa, aku izin lah hang pergi. Pergi balik elok. Jika seorang wanita yang pergi, jika bersuami hendaklah dapat izin suami, dan jika dia belum bersuami hendaklah dapat izin walinya. Ada abang. Kalau dia ada anak lelaki minta, kalau suami dia dah tak ada dah, suami dia meninggal, abang minta, dia ada anak lelaki minta izin anak lelaki dia. Baik, kemudian perjalanan yang tempat yang hendak dituju adalah aman dan tidak menimbulkan fitnah, insya-Allah. Kita pergi ni, kita nak buat ni kan ibadat, bukan kerana seronok-seronok. Kita ni bila pergi kadang-kadang passion lah ni, kita nak buat jenis grup-grup kita, seronok-seronok kita. Hai, tak boleh, ni ibadat ni. Bukan kita pergi makan angin. Dia perjalanan ibadat, bukan perjalanan nak pergi makan angin macam kita nak pergi Korea, nak pergi Jepun, nak pergi, bukan. Macam mana kita nak dapat kemabruran haji, dapat makbulah haji, umrah yang makbulah ni, macam mana nak dapat kalau kita tak jaga daripada awal ni? Kena jaga sungguh-sungguh. Baik, kemudian adanya rakan wanita yang siqah dan solehah, sekurang-kurangnya seorang teman yang dipercayai. Kita nak pergi dengan kawan kita, kita tengok kawan kita ni, kita dah tak ada siapa nak pergi ni, kita nak pergi dengan kawan-kawan kita ni, duk tengok, dengan aku pun 2x5, 5x2, baru cari 2 lah, kaya berjenis sikit baru baik ya. Adanya rakan, adanya nombor 3, adanya rakan wanita yang siqah. Faham tak siqah tu pada? Tak tahu. Siqah ni yang dipercayai, yang solehah. Kita ni solehah tak? Kadang nama yang solehah tak solehah pun. Saya kena cerita bagi orang perempuan ni, dia ada masalah dia lain sikit. Sebab Nabi kata bagi orang perempuan yang nak bermusafir ni, dia kena jaga, dia kena mahram, dia kena jaga. Bukan senang-senang macam tu lah. Kena jaga diri, tidak menimbulkan fitnah. Ini dia kena jaga. Kemudian hendaklah dengan tujuan semata-mata ibadat kerana Allah Ta'ala. Kita buat ni nak pergi sana nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata, bukan kerana yang lain. Kita nak tumpukan ibadat. Kalau orang kata setakat nak makan sedap, nak tidur sedap, tak payah pergi jejuh buang duit sampai 6-7 ribu, tak payah. Ni ada RM1,000 ya, pergi Langkawi makan, pergi duduk hotel semalam 400-500 kan. Kemudian pergi makan macam-macam seafood lah apa, lagi banyak, lagi bagus. Kalau nak makan sedap lah, betul tak Kak Siti Mariam? Kita pergi sana nak buat ibadat. Jika wanita yang pergi tanpa minta izin wali suami ataupun mahram, bagi seorang wanita yang ada suami dan ingin menunaikan umrah tanpa diikuti suami, wajib mendapatkan izin daripada suami. Jika dia pergi juga tanpa mendapatkan keizinan suaminya, umrahnya sah, tetapi dia berdosa besar kerana melanggar izin suaminya. Dosa besar tuan-tuan, bukan dosa kecil. Kalau tak dapat izin suami ni, dosa besar. Kita nak pergi Mekah ni, fikir tengok apa ni, apa yang aku buat. Kita minta ampun tak lagi dekat suami kita, kita minta ampun lagi tak dekat mak ayah kita apa semua. Kena buat tu sebab kita persiapan kita mandi sunat taubat, solat sunat taubat, buat tak lagi? Buat tak hari-hari kita buat? Mandi sunat taubat, solat sunat taubat, buat tak lagi? Tak buat lagi. Bila nak buat? Bila yang kita nak buat? Bila kita nak buat? Kita kena mula buat dah daripada sekarang ni. Okey. Baik, kemudian seterusnya, bagi wanita yang dalam iddah talak raj'i, talak 1 dan talak 2, boleh pergi mengerjakan umrah selepas mendapatkan keizinan daripada bekas suami dia.
Nak pi umrah tiba-tiba macam mana dah, berkeli macam mana dah tahu, cerai. Bercerai dua lelaki bini ni. Dah daftar dah ni. Yang bini ni daftar nak pergi dengan kawan-kawan, tak tahu berkeli macam mana dah tahu, bercerai. Walaupun dia dah bercerai, wajib dia kena minta izin kepada bekas suami, sebab dia dalam tempoh, dalam talak rajai, talak yang boleh dirujuk, dia masih dalam lagi tanggungjawab suami dia. Ni kita kena faham. Bila dah bercerai ni, berkeli, nama pun berkeli. Punya pasal kau, aku nak pergi kerja pasal, minta izin pasal. Betul tak? Memang macam tu lah selalunya. Bila dah kata dah berkeli ni, kalau dia pergi juga, haram dan berdosa. Jangan main-main. Sebab tak, saya nak tanya tuan-tuan, minta orang cakap lah, tuan-tuan pergi mengaji tempat lain, ada lebar jap macam ni tak? Tak ada. Sebab tu saya cerita benda-benda macam ni. Kita nak bagi tahu, rupanya macam ni ke? Nak buat umrah tu start saja. Kadang-kadang nak buat umrah tu sekejap saja. Ni yang kita nak kena tanggung ni. Manakala bagi wanita yang dalam iddah talak bain, seperti talak 3, dia bagi 3 terus kat bini dia, 3 kali macam mana dia tahu, ataupun cerai secara tebus talak, bini dia tebus talak, ada masalah apa ada, dia filekan untuk perceraian dekat mahkamah, secara tebus talak. Dalam tempoh ataupun dalam tempoh iddah kematian suami, maka tidak boleh haram bermusafir dengan mengerjakan umrah. Tak boleh. Dia kena tunggu habis iddah dulu. Tengok buat main. Ramai orang ramai. Sebab orang wanita telefon kat saya. Yang ni kes kematian suami. Daftar nak pergi umrah ni. 3 hari lagi nak pergi tuan-tuan. 3 hari nak pergi lagi, suami dia meninggal. Nak pergi. Dia telefon dia, ustaz, saya nak tanya. Ya, ada apa ni? Daripada mana? Daripada Terengganu. Terlepas cakap pula Terengganu. Saya ingat daripada Terengganu. Ya, ada apa kau? Saya teriak pasal apa pula kau ni? Cerita. Dia kata ni nak pergi umrah apa semua. Okey, bagus nak pergi umrah. Masalah dia kematian suami. Saya ucap takziah lah. Saya pun tak kenal. Dia kata, kau kenal saya kat mana? Duk tengok dalam YouTube lah, dalam ni apa semua. Ya kah? Okey. Masalah dia lagi, saya dah daftar dah. Dah daftar, bayar habis semua dah. Okey, lepas tu 3 hari lagi nak pergi. Meninggal. Lepas tu dah meninggal, memang tak boleh pergi. Dalam iddah. Dia kata ni, kalau saya tak pergi, habis dua-dua kira pun habis semua. Yang tu tak boleh nak buat apa. Memang tak boleh nak buat apa. Tak, yang tu di luar daripada jangkaan. Nak buat macam mana? Haji pun sama kan macam tu juga. Tak boleh buat apa. Tuan-tuan bayar duit nak pergi pakej, nak pergi Langkawi, ataupun pakej nak pergi Sabah, nak pergi Vietnam. Pada hari kejadian tiba-tiba meninggal. Dapat balik lah duit tu? Mana dapat? Benar betul tak? Itu kita dah faham lah. Kalau saya pergi juga, tapi saya pergi dengan geng-geng perempuan saya. Lepas buat murah, saya duduk dalam bilik boleh tak? Tak boleh. Haram dan berdosa. Takkan tak kerti hukum pun. Saya kata, iddah kematian suami ke kot? Saya takut iddah kematian suami kau tahu tak? Tahu. 4 bulan 10 hari. Kalau dia tahu, tanya apa-apa. Maknanya dia nak langgar juga. Tak boleh. Sebab tu saya kata, buat ibadat tak boleh ikut rasa hati kita. Kita percaya pada ketentuan Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala dah atur bagi kita. Baik. Kemudian apa dia lagi? Okey, semua ni telah dibincangkan dalam resolusi Muzakarah Haji Panggilan Kebangsaan. Bukan saya cakap ni, dibincangkan oleh alim ulama. Alim ulama telah pun membincangkan benda ni, perkara ni. Sebab berlaku tuan-tuan. Berlaku seperti yang mana yang saya kata tu, berlaku perceraian, tapi dia kata punya pasal aku tak payah minta punya pasal dah habis, kita dah berpisah. Walaupun dah saya tak nafikan dah berpisah, tapi dalam tempoh rujuk. Bila dalam tempoh rujuk, masih dalam tanggungjawab suami. Sebab tu kena minta izin. Kalau dah lebih daripada tempoh rujuk, habis dah lah. Maksudnya dalam tempoh rujuk 3 kali
3 kali suci. Habis kalau orang perempuan yang dah menopause tak main, dia nak kira macam mana? Kena tahu juga. Nak kira macam mana tak? Nak kira macam mana? Kena ikut juga pada ghalibnya 3 kali takkan tak tahu kot. Kena tahu. Okey. Baik. Jadi maknanya kalau kata dia dah berpisah ke apakah, dalam tempoh kali 3 kali suci ni maksudnya 3 bulan lah. Okey, maksudnya dia kena minta izin. Abang, saya nak pergi umrah, dah daftar dah hari tu ni. Aku tak izin pergi, tak wajib pergi. Tak wajib pergi. Tak wajib pergi. Kalau pergi juga haram dan berdosa. Baik, kemudian apa dah lagi? Seterusnya, hukum dan dalil mengerjakan umrah. Hukum mengerjakan umrah adalah wajib seperti haji untuk pertama kali bagi sesiapa yang mampu. Dalam mazhab kita Syafi'i, wajib sekali saja. Sekali saja, sekali ya. Untuk yang kedua, ketiga, keempat tu dia jadi sunat. Okey, Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab bahawa kewajipan umrah sama seperti kewajipan haji, yakni seumur hidup sekali. Sekali jika mampu. Nampak dia kata apa? Jika mampu. Jika mampu. Kalau tak mampu, tak ada masalah. Okey? Tak apa. Okey, seterusnya. Dalil wajib haji dan umrah dalam surah Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajj wal umrata lillah. Ayat dia panjang ayat dia, ayat haji ni. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Kita buat ni kerana Allah. Kita bukan pergi kerana ustaz, kita bukan pergi kerana ustazah, kita bukan pergi kerana kawan-kawan. Kita pergi buat kerana Allah. Lillahi ta'ala, aku nak menjalankan tanggungjawabku, kewajipanku kepada Allah Ta'ala. Okey? Baik, seterusnya, dalil lain yang menjadikan dasar kewajipan haji oleh para ulama adalah surah Al-Imran ayat 97. Ayatnya bermaksud seperti berikut: mengerjakan haji adalah kewajipan manusia kepada Allah, iaitu bagi orang yang mampu menyediakan perjalanan ke Baitullah. Dan barang siapa yang mengingkari kewajipan haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Allah tidak memerlukan kita. Allah dia tidak memerlukan kita, tapi kita yang memerlukan Allah. Okey? Ini berkenaan dengan haji pula. Okey? Baik, jenis-jenis umrah kita nak tengok. Jenis-jenis umrah. Okey? Jenis-jenis umrah ada 5 jenis. Umrah yang pertama, umrah fardu. Umrah fardu ni umrah yang wajib. Siapa sini yang tak pernah pergi umrah lagi? Yang baru kali pertama nak pergi, angkat tangan. Ramai tak pernah pergi lagi. Kalau nak pergi ni umrah wajib Demam pula dah dengan batuk. Pergi duduk di Mekah ni, duduk sana, sihat walafiat elok. Balik mai 2 minggu demam. Dia kata nak buat macam mana dia nak bagi juga Sampai jemaah kata, Ustaz makan apa? Tengok Ustaz tegah dengar di sana, tak demam, tak batuk. Saya kata, alhamdulillah lah, saya katakan. Hampa doa lah tu pun. Saya pun nak pergi pun minta lah doa. Sembahyang tuan-tuan, minta bagi sihat walafiat apa semua. Balik ni seminggu sihat. Ni dalam 3-4 hari ni demam, batuk. Bukan apa saja, dia merak batuk. Merak macam orang tua kan. Baik. Kemudian kita nak tengok mana dia. Baik, umrah fardu kali pertama ni. Hoi, buat elok-elok. Saya cakap terang, buat elok-elok, tolong buat elok-elok. Dah pergi umrah dah. Pergi umrah. Pergi dah. Berapa kali habis? Sekali. Ni dah pergi pula Saya nak tanya, sebab apa dah pergi kali kedua? Sebab apa? Rasa? Seronok nak pergi kedua? Rindu kat Baitullah. Baik, yang ketiga, kita nak perbetul balik apa yang mungkin tak ramai macam tu. Kebanyakan nak pergi kali kedua, kali ketiga ni, banyak dia nak menambah baikkan ibadat dia, kualiti ibadat dia. Mungkin yang dulu-dulu dia tak dapat maklumat ni.
Dulu dapat maklumat macam ni saya cerita, dapat tak? Dulu dapat tak maklumat yang saya cerita macam ni, dapat tak? Dapat. Dia, macam saya cerita semua ni dapat. Dapat kat mana? Ikut saya dulu juga ke? Tapi tak pergi dengan saya lah. Karut dia tak pergi dengan saya. Mereka ikut kita tapi tak pergi dengan kita. Melawak ya. Okey, baik. Nah, kebanyakannya yang nak pi ni balik ni, yang kali kedua yang nak pi ni, dia nak menambah baikkan. Dia nak perbetulkan. Kata Allah, yang ni tak buat, yang ni tak buat. Betul tak? Tawaf sunat buat tak? Tawaf tahiyatul baik buat tak? Tak buat kan? Tahiyatul baik tak buat kan? Ramai di kalangan bila saya tanya yang dah habis tapi, buat tak tawaf tahiyatul baik? Kau buat tak? Tak buat. Tawaf kedai ya? Tawaf kedai ya? Tak buat. Ha? Tak buat apa? Demam. Tak buat apa tawaf? Atau buat je lah. Tolak ayolah. Oh, tapi kira boleh dia buat jugalah. Tapi tawaf sunat tak buat lah. Tu. Agak-agak saya minta maaf tanya, rugi tak? Allah dah bagi hidangan kat kita ni, hidangan ni. Macam-macam, nasi Arab lah, apa macam-macam. Tiba-tiba bila kita pi, satu apa pun kita tak ambil makan. Contohlah saya bagi, agak-agak rugi tak? Kan? Pasal kita tak sihat sama kan? Bukan saja itu saya faham lah. Okey? Jadi itulah saya kata, kita kesempatan ni. Dan pada kesempatan yang kita nak pi ni, kita doa banyak-banyak. Minta bagi sihat. Baik, yang pertama umrah fardu, umrah yang wajib. Okey, yang kedua adalah umrah sunat. Mana dia pi? Kedua umrah nazar. Ada tak siapa nazar kat sini? Ada nazar tak? Dia kena beritahu kalau ada yang umrah nazar, siapa yang nak pergi ni, dia bernazar. Aku bernazar kalau aku dapat duit EPF aku pencen umur 55 ke umur 60 ni, dapat buat keluar EPF ni, aku bernazar aku nak pergi umrah. Faham tak ni? Ataupun anak aku lulus periksa, dapat keputusan yang cemerlang baru ni, dapat straight A, 9A ke berapa A ke. Contohlah, saya bagi contoh. Aku bernazar nak pergi umrah. Dia wajib kena pergi tak? Bila dia sebut bernazar, wajib dia kena pergi. Dia pergi. Tapi dia tak pernah pergi umrah lagi. Macam mana nak buat? Siapa boleh jawab? Okey, saya tak pernah pergi umrah. Saya bernazar anak saya lulus periksa dapat 8A. Cemerlang. Tiba-tiba dapat. Jadi maknanya saya wajib kena pergi tak? Wajib kena pergi. Sebab saya bernazar. Baik, macam mana saya nak buat umrah nazar saya? Siapa boleh beritahu? Kalau tak mengaji, taubat dia tak tahu. Yang pertama, dia selesaikan umrah wajib dia. Lepas umrah wajib, esok atau lusa dia berniat pula, aku berniat mengerjakan umrah nazar yang wajib ke atas diriku. Sebab umrah nazar ni perkara nazar ni hanya perkara yang sunat sahaja. Dia tak boleh bernazar perkara yang wajib. Okey? Aku bernazar kalau ada aku lulus periksa, aku nak pergi sembahyang Jumaat. Contoh saya ni wajib kena sembahyang Jumaat tak? Wajib, memang dah wajib dah pun. Tak boleh. Sebab kita bernazar perkara yang wajib tak boleh. Bernazar perkara yang sunat boleh. Aku bernazar, contoh aku bernazar aku nak buat kenduri dekat masjid. Contoh, buat kenduri dekat masjid 3 kali Jumaat, contoh. Boleh tak macam tu? Boleh buatlah kenduri apa pun. Tak semestinya besar. Dia goreng bihun ke, pergi hantar mi. Minggu Jumaat ni, Jumaat depan pun hantar mi pula. Jumaat sekali lagi hantar nasi goreng pula. Boleh lah tu. Selesailah nazar dia. Betul lah macam tu.
Itulah nazar. Okey, kalau dia tak dapat tunaikan nazar dia kena bayar kafarah, kena bayar denda. Dengan buat main. Sebab tu kalau nak bernazarlah perkara yang kita boleh buat. Kebanyakan daripada kita, aku bernazar nak puasa 3 hari turut-turut. Okey. Hari kedua dah. Okey, esok tu hari ketiga. Hari pertama, hari kedua, hari ni hari ketiga. Dan habis hari ni dah habis dah. Wah, alhamdulillah dah habis hari ni. Sejam lagi ya nak buka puasa 7 kan. Dah 7:20 dah. Kan? Dah maghrib dah. Korang dalam 45 minit lagi ya nak masuk waktu maghrib. Main uzur pula. Perempuan kata ni perempuan datang ke uzuran. Hak dia puasa tu macam dah. Kena ulang balik 3 hari. 3 hari. Okey. Kalau nak puasa, niat kalau kata dia bernazar nak puasa, jangan sebut aku nak puasa 3 hari turut-turut. Kata aku nak puasa 3 hari ya. Bila-bila pun tak apa. Faham tak? Ada ambil hari Isnin ke, ada ambil hari Khamis, ambil Isnin depan pula ke, tak ada masalah. Okey? Settle. Dia sebut 3 hari, mai tengah-tengah sangkut jam, kena buat lain. Okey, baik seterusnya. Kemudian umrah qada. Kalau siapa yang dah pernah pi, dah pi buat umrah yang pertama ada masalah. Dah pi buat umrah ada masalah, tawaf dia tak cukup. Ataupun sa'i dia ada masalah. Ataupun masa dia tawaf dia batal wuduk. Tuan-tuan, saya dapat banyak mesej. Tuan-tuan, ada jemaah tengah tawaf ni dia tak tahu. Sebab tu saya kata kena datanglah, mai lah mengaji. Saya duduk panggil mai, bukan kena bayar duit pun. Yang pesta pi, hampa pi bayar duit jabatan, bayar duit dah masuk sampai RM10 boleh. Yang sini pergi kita tak minta duit pun tak mau mengaji. Tapi bila ada masalah, telefon tu daripada Mekah. Tak. Pukul 3 pagi. Saya nak tanya Ustaz, kalau tawaf kalau kita terkentut buang angin, boleh tak? Boleh tak? Batai. Baik, batai macam mana tu saya nak tanya kau. Okey, saya tawaf. Pusingan yang keempat. 3 lepas dah yang keempat. 3 baru 3.5 lah. Nak masuk yang keempat, 3.5. Batai ya, saya kentut buang angin. Adakah batai pusingan tu saja ke batai semua? Pusingan tu saja. Betul? Tu penting kena mengaji. Yang ni dia tak tahu. Dia bagi alasan, saya tak tahu. Kalau saya tak tahu, dia kata kalau batai ni maksudnya tawaf tu tak sah. Tu dia sampai macam tu. Mesej kat saya ni macam-macam dah. Saya simpan mesej-mesej tu semua, saya simpan. Allah Akbar. Tak tahulah macam-macam keadaan. Okey. Baik. Sebab syarat tahu kena ada sembahyang. Sa'i tak apa. Tawaf saja. Baik. Kalau kita pergi umrah yang pertama ni ada masalah, okey. Sebab tu saya galakkan jemaah buat juga umrah yang kedua. Kita pi. Sebab tu saya buat pi umrah ni saya bagilah 2 ataupun 3 kali umrah. Ada orang kata lah umrah tak perlu buat banyak kali, sekali pun cukup dah. Betul, saya tak nafikan. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita buat umrah yang kedua ni, kita menambah baik. Saya cakap dia terang, saya sendiri pun masa mula-mula pi dulu ni pun pi masuk duk tengok mana dia lampu hijau. Oh, lampu hijau. Oh, ni lampu hijau. Mana dia ajak sebat? Oh, ajak sebat. Kita pun perak. Kan kita orang kata macam rusak masuk kampung pi rumah orang. Mana dia? Rumah mana? Bumbung merah. Mana bumbung merah? 3-4 biji rumah bumbung merah. Macam itulah kita pun. Okey, buat tu memang sah, tapi kita nak menambah baikkan. Bila kali kedua kita pi, kita masuk, kita tahu dah rentak macam mana, orang tolak macam mana kita nak jaga bau kita. Kita nak kena jaga. Terutama bagi jemaah wanita ni, lagi banyak masalah ni. Banyak masalah macam mana nak cek kalau datang ke uzuran. Tengah-tengah tawaf, banyak dah tengok Ustaz, tengah-tengah tawaf tak tahu tiba-tiba keluar ke cair putih, keluar macam-macam lah keluar.
masalah keputihan, macam mana nak buat? Saya akan cerita. Saya akan bongkarkan nanti. Nah, saya akan bongkarkan. Saya pinjam Cik Amirul kata saya akan bongkarkan. Nah. Baik. Sebab tu jika sekiranya kita pergi, katalah kita pergi tahun lepas umrah kita ada masalah, tak dapat selesai. Kita balik dalam ihram, kita kena buat dam ihsan. Okey, umrah kita tergantung. Jadi kita nak pergi umrah yang ni. Kali yang kita nak pergi kali kedua ni, kita buat umrah qada. Niat aku berniat mengerjakan umrah qada. Umrah qada. Okey? Umrah qada. Wajib sebab Nabi tertahan di Hudaybiyah, Nabi tak dapat masuk buat umrah, Nabi dah berniat dah, kemudian Nabi buat dam ihsan pada tahun yang ke-6 Hijrah. Kemudian Nabi balik ke Madinah, cukup setahun, tahun yang ke-7 Hijrah Nabi buat umrah qada. Ini kita kena ingat. Okey? Baik, kemudian yang keempat umrah sunat. Ni siapa yang nak pergi pula ni? Ini adalah umrah sunat. Walaupun dia umrah sunat, dia kena jaga semua syarat-syarat dan terutama wajib umrah, iaitu larangan ihram. Larangan ihram ni dia kena jaga. 13 larangan ihram. Ada larangan khusus untuk lelaki, ada larangan khusus untuk wanita, ada larangan khusus untuk lelaki dan wanita. Dia kena jaga ini semua. Dia kena jaga. Okey? Baik, kemudian apa dia lagi? Yang kelima, umrah badan. Umrah badan ni umrah kita ganti, kita tolong buat. Kita nak pergi umrah, kebetulan kita nak pergi umrah, adik-beradik kita, katalah mak melekan kita baru meninggal, dia tak pernah pergi haji, dia tak pernah pergi umrah. Kita alhamdulillah kita dah pernah pergi umrah dah. Ini kali kedua kita nak pergi buat umrah. Jadi bukan orang lain, mak saudara kita. Mak saudara kita. Okey, anak-anak pun semua orang kata bolehlah cukup-cukup makan. Duit pun tak ada nak buat badan pun tak cukup. Okey, kebetulan kita nak pergi, kita pergi jumpa waris dia. Dia kata ni saya nak pergi umrah ni, dia kata kebetulan katalah Mak Lang baru meninggal. Jadi kebetulan saya nak pergi umrah ni, boleh tak? Kalau kata kesempatan saya pergi buat umrah ni, saya nak buat umrah dekat Mak Lang, boleh tak? Waris kata boleh, buat lah. Kita buat. Kita tolong buat dekat mak menekan kita. Kita pergi buat umrah kita yang kita masuk tu settle. Esok tu kita buat umrah untuk mak menekan kita pula. Kita tolong gantikan, tolong buat. Boleh tak? Boleh. Tu nama dia umrah badan. Nah. Baik, seterusnya. Apa dia? Miqat. Miqat adalah tempat bagi para jemaah haji ataupun umrah untuk berniat mengerjakan umrah. Ada beberapa tempat di sekitar Arab Saudi yang telah ditetapkan oleh syarak sebagai tempat berniat umrah. Miqat terbagi kepada dua, iaitu miqat zamani, miqat masa. Zaman tu adalah masa. Dan miqat makani ini adalah miqat tempat. Dia ada tempat-tempat dia. Tuan, ada orang yang dia tak mengaji langsung, dia tanya, telefon saya ni, dia telefon, Ustaz saya nak pergi umrah dah Ustaz, lagi 2 hari saya nak pergi. Lepas tu saya nak tanya, yang dia tanya kadang-kadang tak bersangkut pun. Ni nak tanya Ustaz, kalau nak pergi Mekah ni kena buat kenuri ya? Dia kata kena buat kenuri ya? Dia kata tak wajib buat kenuri, harus ya. Apa maksud harus? Kak, apa maksud harus? Harus pun tak tahu. Harus ni buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Kalau sunat buat dapat pahala, kalau tak buat, banyak orang kata kalau tak buat tak berdosa. Betul, tapi kita kena ubah. Kalau tak buat, dari dulu lagi semua duk pegang sunat ni, kalau tak buat tak apa. Kalau tak buat tak apa, bukan nak berdosa pun. Betul, tapi kalau kita ni mampu buatlah. Okey, sama macam korban nak masuk tak berapa hari lagi ni korban ni sunat muakkad, sunat yang dituntut, sangat-sangat tuntut. Nabi kata kalaulah tidak menghalangi umat aku, Nabi kata aku nak wajibkan. Tapi Nabi tahu, takut kita kalangan kita ni umat baginda Nabi ni takut tak mampu. Okey, kalau tak boleh, Nabi kata ambil dalam satu keluarga kita ni, kita share, belilah walaupun seekor kambing, buat. Cari kambing dah 700 800
Setahun takkan tak boleh buat kot. Sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Nikmat kesihatan, nikmat rezeki, tanda syukur. Korban dituntut sunat muakkad setahun sekali. Okey, kalau akikah seumur hidup sekali. Akikah tu kita kena faham. Baik. Okey, miqat, miqat tempat, miqat makan ini adalah miqat tempat. Miqat zaman ni adalah miqat masa untuk umrah, ialah sepanjang masa. Umrah ni sepanjang masa. Kalau musim haji dia tutup. Okey, cuma bagi penduduk Mekah saja yang boleh buat umrah. Ada, kalau tengok ada orang buat umrah, hanya penduduk di dalam kawasan Mekah saya yang boleh buat umrah. Okey, orang luar tak boleh masuk. Lepas musim haji ni, orang pergi buat umrah balik. Umrah sepanjang tahun, dia tak ada limit. Kalau haji, sekarang musim haji. Saya nak tanya, bila start haji? Kau bila start haji? Tarikh haji start bila? Sembelih lembu, korban. Tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, haji ni bermula padanya iaitu pada 1 Syawal. Nu kita duk kalau buat rendang, buat ketupat tu nak sambut raya. Dah masuk haji dah. Sampai terbit fajar 10 Zulhijjah, hari kita sambut raya. Kita nak sembelih kurban tu, dinamakan hari nahar tu. Yang kita tahu raya, yang kita tahu makan tak habis. Yang tu kita tahu. Nah, bila startnya, sebab tu tempoh haji bermula 1 Syawal sampailah 10 Zulhijjah, kurang lebih 70 ke 71 hari lebih kurang tempoh dia. Di tempoh ni sekarang ni musim haji. Musim haji. Kita nak ukur lambat lagi tau. Lambat lagi nak ukur. Nak buat haji. Bulan ni lah. Kita dijangka raya haji berapa bulan? 27 atau 28? Kan? Lambat lagi. Kalau orang buat haji perat, ni sekarang duduk dalam ihram ni. Sebab tu orang tak mau buat haji perat, duduk lama-lama dalam ihram. Tapi ada orang buat. Bukan tak ada. Ada orang buat. Okey. Seterusnya. Miqat makan ni bagi penduduk luar Mekah adalah seperti berikut. Kita Asia, orang Malaysia, kita orang Malaysia ni, daripada kita akan berniat di Qarnu Manazil. Kita akan berniat di atas kapal terbang. Kurang lebih setengah jam lagi sebelum kapal terbang mendarat di airport Jeddah. Kita akan niat atas kapal terbang. Okey? Kalau di Madinah, kita akan berniat di Bir Ali ataupun dikenali juga sebagai Zulhulaifah. Kapal terbang daripada Malaysia terus masuk Madinah. Duduk di Madinah 3 hari 4 hari. Kemudian nak pergi buat umrah ke Mekah. Pakai ihram, mandi sunat ihram semua siap-siap di hotel kita, pakai ihram. Kemudian kita bertolak pergi ke Bir Ali. Sampai ke Bir Ali, itu adalah miqat kita. Solat sunat ihram dekat situ. Lepas solat sunat ihram dekat situ, naik atas peh, berniat dekat situ. Niat kat situ. Okey? Baik, kalau siapa daripada Yaman di Yalamlam. Kalau siapa daripada Syam, Syria, Jordan apa semua daripada Jufah, daripada Turki apa semua daripada Jufah. Siapa yang daripada Iraq, Iran apa semua daripada Zatu Irqain. Dia ada tempat-tempat dia. Ni orang tanya, ustaz, saya nak kena niat di, saya dah belajar lah apa semua dah. Kemudian nak tanya Kenuri, lepas Kenuri kami nak masuk Mekah dulu. Jadi nak tanya, kami nak pakai ihram kat mana? Dia tanya. Saya kata hang ada mutawih, hang takkan tak tanya dekat mutawih kot Nabi. Mutawih tak cerita apa lagi. Loh, takkan tak cerita kot. Tak buat taklimat ke? Kena buat taklimat. Kalau macam tu, kena pakai ihram di Kuala Lumpur sebab nak masuk Mekah. Habis tu saya nak niat di mana? Niat atas kapal terbang. Nak niat atas kapal terbang, nak niat kat mana? Payah sungguh lah. Hang nak pergi dengan orang lain, hang tanya dekat aku. Sekali lagi, susah lah macam ni.
Saya kata, ustaz mana? Mutawif tak tahu lagi. Hari nak pergi baru tahu mutawif. Takkan pening kepala kita macam tu. Lepas tu duk main tanya kat kita. Saya kata, bang, kita keluar daripada rumah, kita buatlah solat sunat musafir, mandi sunat musafir. Kita keluar daripada rumah kita, baca 3 kul ayat kursi, surah Fatihah apa semua. Kita keluarlah. Sampai di Kuala Lumpur, dekat KLIA, apa semua, kita mandi sunat ihram. Lepas mandi sunat ihram, pakai ihram. Dia kata, ustaz ni kita duduk atas kapal terbang lama ni macam mana? Tak apa dah, sebab saya lagi atas kapal terbang nak tukar kat mana. Lagi setengah jam sebelum kita turun, ni dekat depan tempat duduk kita ni ada skrin, dia ada tulis, dan dia akan buat pengumuman. Pilot akan bagi tahu tuan-tuan dan perempuan yang akan masuk ke Mekah untuk mengerjakan umrah, bolehlah buat persiapan untuk bernat ihram daripada sekarang. Dia bagi tahu, bukan dia tak bagi tahu, dia bagi tahu. Barulah kita niat. Oh, lambat lagi ustaz Noh. Lambat lagi. Saya ni pula dia kata, ustaz, kalau kata saya lagi niat atas kapal terbang, saya takut saya suka lena. Boleh tak saya niat siap-siap di Kuala Lumpur? Gila kan siap-siap niat siap-siap di Kuala Lumpur? Sungguh saya cerita, ni cerita betul bukan cerita main-main. Dia niat sungguh di Kuala Lumpur. Dia niat sungguh. Loh, saya kata niat berapa? Dia kata saya ni lagi takut suka terlena. Nanti dah sabar sat 8 jam kot lagi. Dia jenis takut, dia jenis gabra. Nah, tu masalah dia bila kita tak ada orang nak jaga kita, tak ada orang nak bimbing kita, susahlah macam tu. Okey. Baik, kemudian apa dia lagi? Baik, bagi penduduk Mekah, jemaah yang telah berada di Mekah hendaklah berniat di tanah halal, sama ada di Ja'ranah, Hudaybiyah ataupun Tanaim. Kita duduk di Mekah, okey. Bila sampai di Mekah dah selesai dah buat umrah, esok nak buat umrah lagi. Boleh tak kita niat di Mekah? Boleh tak kita niat di Mekah? Pasal apa tak boleh niat kat Mekah? Tak kena tahu juga, saya kena tahu juga. Boleh tak kita niat kat Mekah? Siapa yang dah pernah pergi ni? Kak, boleh tak niat kat Mekah kak? Tak boleh nak jawab. Macam mana nak pergi Mekah? Tak boleh sebab tanah tu pun tak boleh jawab. Tanah haram. Kita kena berniat di tanah halal. Macam mana nak pergi ni? Macam mana kita nak pergi? Sebab tu saya kata pesan boleh ngaji lah tuan-tuan, mengaji. Okey? Baik. Ini yang saya tunjuk tadi. Ni. Baik. Yang ujung belah kiri, Masjid Tanaim, ataupun lebih dikenali sebagai Masjid Siti Aisyah. Kemudian yang atas yang di sebelah kanan ni adalah Hudaybiyah, dan di bawah adalah Masjid Ja'ranah. Masjid Ja'ranah. Nah, ini di antara mikat-mikat yang terdekat dengan kita yang boleh kita berniat di sini. Kalau siapa nak pergi buat umrah, walaupun orang Mekah sendiri, dia tak boleh niat dekat rumah dia. Dia kena keluar pergi ke tanah haram, ke tanah halal. Ada jemaah ni, dia ingat, sebab tu dia kata jangan kita buat ibadat ni ingat-ingat kod-kod boleh. Tak, dia kena ikut syarat dia. Dia dah masuk dah daripada Malaysia, dia berniat atas kapal terbang, dia turun masuk Mekah buat umrah. Selesai dah umrah ni, habis dah umrah. Dia gunting rambut lah, cukur rambut, dah selesai dah. Esok nak buat umrah, esok tu dia nak buat umrah, dia pakai ihram, dia niat dekat hotel dia. Boleh tak? Boleh apa? Tak boleh. Masalah dia dah niat dah. Okey, saya nak tanya, dia dah niat dah buat macam mana bang? Dia buat macam mana? Dia dah niat dah, dia dah buat dah tawaf dah, dia dah sa'i dah semua dah, dia dah niat dah buat semua dah. Boleh tak? Dia buat macam mana dia dah niat? Pergi lah buat. Sah tak? Sah. Kena bayar dam dan berdoa? Sah. Kita ni buat umrah nak minta Allah Ta'ala hapus dosa, tapi kita dapat dosa. Tak boleh, kita tak boleh berniat. Dia kata, loh, saya mana tahu Ustaz, saya ingat kan pakai sekali tu banyak cantik hang. Dia kira niat pakai sekali tu ya. Habis kalau kita semayang subuh, sekali lohok lagi kena niat tak?
Dah tak payah niat dah. Kira hak subuh tadi kan dah niat dah. Angkat takbir terus ya. Boleh bang? Mana boleh macam tu? Sebab tu dia ada syarat dia. Dia ada syarat dia. Okey? Rukun umrah ada 5. Wajib umrah ada 2. Rukun umrah niat, tawaf, sa'i, bercukur ataupun bergunting. Okey? Baik. Wajib umrah ada 2. Yang pertama niat di miqat. Wajib kena niat di miqat, kena pergi berniat di tempat tu. Miqat tu. Yang kedua kena jaga larangan ihram. Semua ni kita nak kena tahu Ustaz. Kena tahu sebab kita yang buat. Oh, tu kalau kita ikut orang saja boleh tak? Mana boleh? Mana boleh kita ikut-ikut orang? Habis kalau saya nak tanya. Tuan-tuan dan perempuan ni tak pernah pergi umrah langsung. Semata-mata ikut saya saja. Alah, tak payah mengaji lama-lama. Ikut saya sudah. Saya pergi, tahulah, saya dah tahu dah mana nak keluar, macam mana nak buat umrah. Okey, saya masuk buat. Tiba-tiba Allah nak uji saya ni. Cakap pandai sangat kan? Saya terlupa, tersilap. Saya tawaf 6 saja. 6 saya tawaf tu patutnya kena buat apa? Tapi saya buat 6. Tuan-tuan langsung tak mengaji langsung ikut saya. Jadi macam mana? Kita serupa. Faham tak? Kita serupa. Jadi hak saya punya pun lingkup, hak tuan-tuan punya ibadat pun. Sebab tu tuan-tuan kena ada ilmu. Sekurang-kurangnya, Ustaz, kami kira baru 6. Ada orang tegur? Ada orang peringat? Oh, ya 6. Kalau kata tak ada, katalah tuan-tuan tak tegur saya langsung. Kira Ustaz betul ya, Ustaz salah pun kami betul ya. Siapa yang nak tanggung? Saya sendiri, saya tanggung hak saya. Hak tuan-tuan pun tanggung sendiri. Sebab tu saya kata kena mengaji. Ni pakai ihram macam ni. Dia kena pakai macam ni. Baik, seterusnya miqat. Okey, mana dia? Kelebihan mengerjakan umrah, saya nak bagi habis. Orang yang mengerjakan ibadah umrah akan memperoleh pelbagai kelebihan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya mendapat kemuliaan dan pengampunan di atas dosa-dosa yang lalu. Sabda Nabi SAW dengan maksud di antara satu umrah ke satu umrah yang lain adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur melainkan syurga. Nabi kata di antara satu umrah ke satu umrah ni, umrah yang pertama dengan umrah yang kedua ni, Allah nak hapus dosa. Tu janji Nabi. Okey? Baik, yang kedua, menjadi tetamu Allah. Allah seronoknya kita jadi tetamu Allah. Kita nak pergi Mekah, seronok nak pergi Mekah. Seronok. Kita beritahu kat kawan-kawan kita, aku nak pergi umrah minggu depan. Kita panggil kenuri, seronoknya hang nak pergi Mekah tu, hang pergi doa kat kami, betul tak? Semua orang kata macam tu. Ada orang kata pergi Mekah bukan ada apa, tak suruh pergi. Ada orang kata begitu. Semua orang seronok, orang mendoakan kebaikan untuk kita. Okey? Dan mendapat kemuliaan. Kita pergi di sana, orang panggil apa? Haji, betul tak? Kita pergi kat kedai, orang panggil haji, betul tak? Kita kata, dah. Saya bukan haji, umrah. Duk kata umrah. Baik. Kemudian apa dah lagi? Kita tengok tempat bumi kelahiran Rasulullah, tempat Nabi kita diputerakan, tempat Nabi kita dilahirkan. Tempat kemuliaan, tempat keselamatan dan keamanan. Yang mana Allah janji, siapa masuk dalam tempat aku, dalam rumah aku ni, aman. Allah jaga. Jangan takut. Yang seterusnya apa dia lagi? Iaitu selamat daripada kecelaan. Agar tidak mati sebagai Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Saya tak mahu. Ada duit apa semua, jom pergi. Dia usung pergi. Anak-anak apa semua dah cukup umur, ada duit, bawa pergi. Senang. Jangan nak pergi tempat lain lagi. Kita pergi merata lah, Korea lah, merata lah, dunia boleh semua pergi, Mekah tak pergi. Tak ada duit, tak sampai seru. Tak sampai seru, tak mana lagi. Kita tak sampai seru, tak mana lagi yang Nabi Ibrahim. Allah suruh seru kita dah sejak zaman Nabi Ibrahim.
Kita duk kata tak sampai seru. Siapa kata tak sampai seru? Tak boleh pakai dah. Dan perkataan ni tak boleh pakai dah. Kan kita tak boleh sebut dah perkataan. Ya. InsyaAllah nak pergi, insyaAllah. Dan saya pun masih duk kumpul duit, masih lagi saya duk mengaji. Yang tu tak apa. Yang tu tak apa. Baik, kemudian kita tak mau mati sebagai Yahudi, tak mau mati sebagai Nasrani, tak mau mati sebagai Majusi. Kita orang Islam. Kita orang Islam. Baik, kemudian mendapat bahagian di dalam doa keampunan Rasulullah. Nabi pernah mendoakan keampunan untuk kita. Nabi minta, Nabi doa kepada Allah Ta'ala. Nabi minta, ya Allah, jika sekiranya ada di kalangan hamba-Mu dan umat aku yang datang ke sini buat kerja haji, buat kerja umrah, ampunilah dosa mereka. Maksudnya apa? Nabi tolong rekomen. Tak mau ke Nabi nak rekomen kat kita? Malu kita kat Nabi. Kita tak pernah tengok Nabi, tapi kita yakin dan kita percaya dekat Nabi. Kita beriman dekat Allah dan Rasul. Kita beriman. Salah satu daripada rukun iman iaitu percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, pada malaikat, qada dan qadar. Kan? Kita percaya. Walaupun kita tak pernah nampak Nabi, tapi kita yakin. Sungguh-sungguh kita buat ni ikut syariat Nabi. Sebab apa? Sebab tuntutan yang telah difardukan. Dan kita mendapat bahagian daripada bahagian doa yang Nabi tolong rekomen kat kita. Sebab tu kita nak pergi dapat keampunan. Mendapat keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, tempat mustajab doa. Di sana tempat mustajab doa. Jangan duk buat main-main. Mulut jangan duk buat jelabah. Jangan. Di sana kena jaga mulut, hati semua kena jaga. Saya ni pengalaman yang lepas-lepas lah. Alhamdulillah. Dah ni nak pergi ke daripada Mekah ni nak pergi ke Madinah lah. Hari dah lepas buat tawadah ni. Masa tu di luar Masjidil Haram dia ada rak-rak kasut. Kalau siapa pergi sekarang tak ada dah. Siapa pergi dulu-dulu ada. Ada rak-rak kasut. Ada tu kadang kat sini ada kan. Rak-rak kasut, taklah kasut ni. Terdetik dalam hati tu. Alhamdulillah kali ni kasut tak, slipper tak hilang. Tak hilang. Selesai buat tawadah kelak-kelak hilang tunggu. Tu dia, hilang tunggu. Mau tak mau kena keluar. Tara nak keluar pi tu jalan tar depan tuan-tuan pi sekarang. Zaman sekarang ni depan tu yang bubble tu, depan. Dulu ni depan tu jalan raya. Kalau tuan-tuan pi tahun 2000, dulu ni depan Clock Tower tu semua tu dulu jalan raya. Jalan ni kaki ni. Jalan atas jalan raya atas tar tu. Tahu boleh hangat. Pi keluar cari slipper. Boleh beli tak? Boleh. Walaupun dah habis tahu dah slipper kita hilang, beli tak nak pakai balik. Tak ada masalah. Beli. Niat sangat dalam hati. Slipper aku tak hilang lagi. Dia kata dalam hati, alhamdulillah. Sebab tiap-tiap kali main hilang. Kali hilang sungguh. Sebab itu kena jaga. Hati kita kena jaga. Jangan duk ingat benda yang ni. Jangan. Kena jaga sungguh-sungguh. Baik, tempat mustajab doa. Kemudian 120 rahmat. 120 rahmat ni tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, tak ada tempat lain. Tidak ada tempat lain. Madinah pun tak ada. Hanya ada di Mekah sahaja, dalam Masjidil Haram depan Baitullah. Sebab tu saya suruh jemaah duduk dalam masjid lebih lama daripada duduk dalam bilik ataupun duduk dalam supermarket. Duduk lama-lama, duduk tak apa, daripada pagi lepas subuh tu duduk itikaf apa semua, balik sat makan, rehat sat, kemudian mandi, pergi pula buat tawaf tahiyatul bait, tawaf sunat, duduk niat itikaf, duduk sampai nak tunggu lohak pula, baca Quran, buat tawaf sunat apa semua, itikaf. Dapat yang mana Nabi kata apa? Di antaranya 60 rahmat bagi orang yang tawaf. Tak kira tawaf apa, tawaf umrah, tawaf apa kita boleh buat lagi. Tawaf umrah, tawaf nazar, tawaf tahiyatul bait, tawaf sunat, tawaf kudum, tawaf wadak, boleh kita dapat.
dah 60 rahmat. Buat tawaf. Lepas tawaf, solat. Nah, kita solat. Nampak? Solat. Solat dapat 40 rahmat. Apa-apa jenis solat. Ada macam ustaz, hari ni ada apa? Free and easy, tak ada apa. Saya bagi tahu kat jemaah, hari ni kita tidak ada apa-apa aktiviti. Jemaah lepas solat subuh, kalau nak balik nak makan apa semua, balik makan sarapan pagi, lepas tu pergi ke masjid balik. Nak buat apa? Buat tawaf sunat. Tawaf sunat kena banyak. Tawaf tahiyatul bait yang pertama, tawaf sunat biasa, selesai. Kemudian solat. Nak solat apa? Solatlah qada yang lepas-lepas. Takkan kita tak mau buat. Solat duha boleh buat. Solat sunat mutlak boleh buat. Solat hajat pernah buat. Solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak pernah buat tak? Yang nak buat hajat. Hajat naik pangkat, minta naik gaji. Ada nak dulu perintah. Tu yang kita buat. Pergi di sana buat, jangan tak buat. Okey. Yang ni dah lepas bagi salam ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Doa pun tak dah, terus keluar. Boleh pergi mana? Nak makan lapar lah. La ilaha illallah. Sedia siap makanan tu. Sedialah roti sikit dalam beg tu ke apa. Duduk lama-lama sikit. Yang bulan puasa boleh tahan, tak makan. Saja nafsu kita tu. Nah? 40 rahmat bagi orang yang solat. Bukan senang nak dapat. Rahmat. Syarat kena duduk dalam masjid, nampak Kaabah. Tu syarat dah. Okey. Kemudian 20 rahmat bagi orang yang memandang Kaabah saja. Tengok Kaabah ya tuan ni. Tengok Kaabah ya, duduk dalam masjid. Niat saja aku niat itikaf. Sembahyang pun tak, tawaf pun tak. Duduk saja tengok Kaabah. 20 rahmat. Saja-saja yang boleh dapat. Tapi kita kalik. Kita buang masa kita. Oh ye. Saya pula, style saya kalau saya pergi, saya tak suka pergi dengan kawan-kawan, saya pergi seorang-seorang. Pergi buat tawaf, habis tawaf. Kadang-kadang saya tawaf di atas, kita tak pakai ihram, tawaf di atas. Pusing satu orang di atas, memang jauh lah. Pusing satu orang, duduk, buka Quran baca satu muka, tutup, tak lagi doa, tengok Kaabah, doa, sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim. Pusing pula 2, pusing pula 3, habis 3 pusingan, duduk sat lagi, buka Quran pula, baca pula sampai dapat 7 pusingan, selesai habis. Kemudian sembahyang. Buatlah yang kita yang qada yang lepas-lepas ni. Tambah-tambah muslimat ni, Allah banyak masalah. Nah, kita zaman-zaman muda dulu kita qada tak? Kita kerja tengah-tengah, kita tengah kerja pukul 12 period kita dah habis dah. Dah suci dah. Tapi kita kerja, nak mandi apa semua kita tak ada nak mandi. Tak lagi pukul 3 baru 3:30 nak balik, sampai rumah dah asyak lah. Baru kita mandi apa semua. Kita sembahyang asyak, lohong kita qada tak? Pasal apa tak qada? Tak tahu. Macam mana nak pergi Mekah ni? Sembahyang dengan haji dengan umrah, hak mana dua yang akan diperiksa? Sembahyang. Kalau sembahyang tak lulus, jangan duk pergi cerita aku pergi umrah 10 kali. Allah Ta'ala tak terima. Sembahyang dulu. Kena jaga semua-semua. Kita sebagai abang, kita sebagai ayah, kita sebagai tok wan, kena tegur anak-anak kita. Hang hari tu rasanya hang main pidik pukul berapa habis. Ni hang dah suci dah. Hang qada dah hari tu. Dak lagi dah ayah. Hang qada. Jangan dia buat main-main. Benda ni jangan kita buat main-main. Takut kita. Baik, 60 rahmat bagi orang yang tawaf umrah, tawaf haji, tawaf nazar, tawaf tahiyatul bait, tawaf sunat biasa, tawaf kudum, kemudian tawaf wada. Okey? Baik, buatlah tawaf. Syarat tawaf kena jaga. Syarat tawaf ada apa?
Ya, dah sampai umrah dah, saya kena tahu. Syarat tahu ada apa? Ada apa? Syarat tahu ada 13. Yang tu rukun solat. Syarat tahu ada 8. Tak apa, nanti kita akan cerita yang tu. Okey? Baik. 60 rahmat, kita tawaf dapat rahmat, tuan-tuan. Baik, saya nak tanya pada tuan-tuan. Sebab tu saya galakkan jemaah saya banyakkan tawaf. Baik. Boleh tak kita nak tawaf selain daripada kita tawaf kat Kaabah di Mekah? Kita balik sini kita nak tawaf kat sini, boleh tak? Tak boleh. Sebab tu ganjaran dia banyak. Nak tawaf ni di Mekah saja. Madinah pun tak boleh tawaf. Mekah sahaja. Madinah pun tak boleh. Hanya di Mekah saja. Okey? Jadi banyakkan tawaf. Selain daripada kita buat umrah, kita tawaf sunat, tawaf tahiyatul bait. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sahaja aku tawaf tahiyatul bait, iaitu tawaf menghormati Kaabah 7 pusingan kerana Allah Taala. Tawaf. Syarat tawaf kena jaga suci, hadas kecil, hadas besar. Hendaklah menutup aurat dengan sempurna. Hendaklah mengirikan Baitullah. Hendaklah kita tawaf sebanyak 7 pusingan dengan yakin dan sempurna. Mengekalkan pusingan tawaf dalam keadaan kita tawaf sahaja, bukan dengan ada tujuan dengan yang lain. Dia ada syarat-syarat dia. Dan tidak boleh terpesong niat. Dia ada syarat dia. Kita akan tunjuk nanti syarat-syarat dia. Nah, baik. Tawaf 60, solat 40. Kata hari ni free and easy, kita tak nak buat apa. Kita dah buat dah tawaf, nak buat solat kita yang lepas-lepas, qada yang lepas-lepas, subuh buat, lohor buat, asyak buat, maghrib buat. Sebab di Mekah tidak ada waktu tahrim, tak ada waktu yang diharamkan. Boleh sembahyang waktu-waktu bila pun. Buat lah, tapi kita tak mau buat. Sembahyang jenazah kadang-kadang saya tengok jemaah ni, saya duk parti. Bukan saya tak parti, bukan kata semua, ada segelintir. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tunggulah sekejap. Tunggu sekejap. Dengar, dimaklumkan ada jenazah. Solat jenazah ni dia balik. Solat jenazah dulu. 4 kali takbir saja. Yang pertama Allahu akbar, baca Fatihah. Niat saja aku solat kat atas ini mayat. 4 kali takbir, fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Taala. Allahu akbar. Takbir yang pertama baca Fatihah. Takbir yang kedua Allahu akbar, selawat ke atas Nabi. Pendek cukup, tak payah panjang-panjang. Kalau panjang kita baca hak macam dalam sembahyang tu. Kalau pendek kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Simple saja. Okay, takbir yang ketiga Allahu akbar. Kalau tak hati baca dalam hati, ya Allah ampunilah ke atas ini mayat, rahmatilah dia, sayangilah dia, mudahkanlah segala urusan dia, letakkanlah dia di kalangan hamba-hambamu yang beriman dan bertakwa. Baca dalam hati. Kalau tak hati nak baca Arab, ataupun baca yang pendek bila dah cukup dah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sudah. Takbir yang keempat dia tak baca doa lah. Kalau kita nak baca juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau nak baca juga bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya orang perempuan, pernah sembahyang jenazah di sini? Pak kita abang duduk di bawah, duduk teriak. Duduk teriak apa? Ambil yang sembahyang pinit dah, sembahyang pak kita kot. Kita duduk suruh adik kita, suruh anak kita naik. Kita naik lah kalau kita tak uzur. Naik dah sembahyang. Itulah penghormatan terakhir kita kat pak kita, kat mak kita. Kalau kita tak uzur lah, saya kata kalau kita tidak uzur lah, sembahyang. Takkan banyak kita ni rugi banyak. Jangan tak buat. Rugi. Kalau kita tak buat, yakin anak kita takkan buat kat kita. Baik, kemudian apa dia lagi? Dan 20 rahmat bagi orang yang memandang Kaabah sahaja. 20 rahmat bagi orang yang tengok Kaabah saja. Saya kata pada tuan-tuan dan puan, kalau dah malas sangat, dah tak tahu nak buat apa, tak tahu nak buat apa dah ni, malas ni, ambil ayat sembahyang apa semua, masuk dalam Masjidil Haram ni, sembahyang pun tak, sembahyang sunat tahiyatul masjid pun tak, dia duduk tu, dia tengok Kaabah.
Oh, Kaabah ni edok juga, besar tu. Tinggi juga tu. Oh, baru ni dapat tukar kelambu Kaabah tu. Tengok Kaabah dapat 20. 20 tu 20 rahmat. Okey, maknanya kalau kita pergi duduk dalam masjid ni, kalau kata contoh kita pergi buat tawaf sunat dapat 60. Lepas kita tawaf, kita solat sunat 2 rakaat dapat 40, dah 100 dah. Kemudian duduk niat iktikaf, tengok Kaabah lagi dapat 20, 120 rahmat. Saya bagi contoh dah, ni contoh 120 rahmat ni bukan dia turun waktu pagi saja, bukan dia turun tengah hari saja, tak. Setiap masa, setiap detik, tak, setiap detik turun tak berhenti. 120 rahmat ni saya andaikan contoh katalah sebanyak 120 rial. Saya nak tanya pada tuan-tuan dan puan-puan, ditakdirkan kalau kata siapa yang masuk dalam masjid, dia tawaf, dia tawaf, kemudian dia solat, kemudian dia tengok Kaabah dapat 120 rial. Tuan-tuan nak duduk dalam masjid ke nak duduk luar daripada masjid? Pandai pula. Sebab fulus. Sebab kita nampak. Kan? Rahmat ni Allah yang nak bagi kat kita. Jadi itulah seperti mana yang kita maklumkan. Baik, tapi di Mekah ni special, tuan-tuan. Di Mekah ni special. Ada tiga tempat dalam dunia special. Baik, yang pertama Sayyidina Abu Darda bahawasanya beliau telah menceritakan bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, solat di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram solat 100,000 kali ganda dapat. Tuan-tuan solat fardu, solat sunat, solat jenazah, solat apa pun, solat qada pun 100,000 dapat. Okey? 100,000. Dan solat di masjidku, Nabi kata di Masjid Nabawi 1,000. Maksud dia Nabi kata apa? Solat dalam bangunan masjid. Kalau solat di bawah payung tu, panggil apa? Payung tu dekat Masjid Nabawi tu, solat tu sah tak dapat 1,000. Dia kena dalam bangunan masjid. Okey, di Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa 500 kali ganda. 500. Jadi ambil lah kesempatan ni. Kesempatan ni yang mana bukan kita senang nak dapat rahmat Allah. Kita buat ibadat ni, kita buat ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan kerana pahala sahaja, bukan kerana ganjaran, bukan. Kita buat ni nak mengharapkan rahmat. Sebab Allah Ta'ala kata kita nak masuk syurga, nak masuk apa ni semua ni dengan ketentuan Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala, bukan kerana ibadat. Ibadat kita buat ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan kata oh Allah aku buat banyak, takkan aku dapat banyak ni. Tak. Walaupun orang buat sikit tapi ikhlas, daripada banyak tak ikhlas kita nak menunjuk ke orang, tak ada makna. Okey, baik. Saya rasa takat ni dulu yang dapat saya sampaikan. Ada salah silap daripada saya minta minta banyak-banyak, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.